Apabila tarif dikenakan atas Malaysia, apa yang akan berlaku atas ekonomi di sini adalah nombor satu, kehilangan kerja. Antara sebab adalah untuk menjual produk-produk yang dihasilkan di Malaysia ke Amerika Syarikat, ianya akan jadi lebih mahal. Dan apabila produk-produk yang dihasilkan di Malaysia dijual dengan harga yang lebih tinggi di Amerika Syarikat disebabkan tarif, apa yang akan berlaku adalah demand untuk produk Malaysia akan merudum. Nombor dua, apa yang mungkin berlaku adalah penutupan kilang. Apabila FDI start keluar dari Malaysia, apa yang akan berlaku adalah ada kemungkinan penutupan kilang-kilang. The third thing yang mungkin berlaku adalah product dumping, di mana apabila kilang-kilang besar di China tak boleh jual produk mereka ke Amerika Syarikat, apa yang mereka akan buat adalah start jual produk dengan harga yang murah. Antara sebabnya adalah supply untuk produk tersebut akan berlambak, dan apabila terlalu banyak produk di dalam pasaran, apa yang mereka terpaksa buat adalah untuk menurunkan harga. Dan apabila produk-produk dijual dengan harga yang murah, apa yang akan berlaku adalah pengilang-pengilang di Malaysia dari segi persaingan agak susah. Dan apabila kita di Malaysia tak boleh bersaing dengan kilang-kilang di China, apa yang mungkin berlaku adalah penutupan kilang. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, sila klik di link kat bio saya yang akan membawa kamu ke halaman Shopee yang berupa sebegini.